dekat dalam grup kan. Kita cuba balik awal seawal yang mungkin. Sebab kita kan girls, kita kena balik awal. Driver kita hari ni bukan Alia. Ika. Dapat free. Penat-penat je ambil bawa stokin. Padahal free je. Tengoklah diorang. Tengok I'm still shaky here. Sangat berani. Go Ika. Aku naik juga. Abang tu lah. Janganlah downgrade diri sendiri. Macam Marikot juga. Sumpah seram gila. I would never repeat it again. Never. Korang jalan kat pantai ke? But, okey lah. Apa you punya perasaan? Menjerit-jerit Alia. Hari ini saya menjadi mama diorang. Anak dan anak sulung. Anak kedua. Ini bongsu. Anak sulung say hi. That's my anak bongsu guys. Go sulung. Oh. Sawa monyet guys. Tanya selong, mama bangga dengan selong. Oh. Tanya banyak. Kat sini sebenarnya datang untuk main, untuk jaga korang sebenarnya. Mana lagi? Dia tinggi tak sampai. Kita pergi break dulu. Solat dah. Baik, okey ke? Kita buat apa sebenarnya guys? Kenapa kita ada kat sini sebenarnya? Ada benda nama Ika lah. Sekarang ada. This is tempat Alia lepak selalu. Dia budak Putrajaya. Tukang dengar, korang semua tu tengah K-drama sekarang. Lepas tu fikir hutang. Lepas keluar jalan dah jadi macam miskin dah. Berapa banyak duit kita guna 2 hari ni. Kau pretty dengan ketik stitcher. Bye. Macam model tau. Tak cross, tengok. Alah boleh balik. Dah banyak barang. Ada. Tak nak dengar. Nanti rakam di sini. Baiklah. So, saya orang terakhir yang menghantar semuanya. So, the last word is for me. Thank you guys for this wonderful staycation. Even though kat rumah kita je. Sarangnya je saya. Sarangnya. Bye.